Harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati itu mesti diuruskan dengan segera. Maknanya tak boleh ditangguh-tangguh. Segera uruskan. Dan kita lah orang kampung-kampung gunakan perkataan yang saya selalu sebut, tanah kubur masih merah. Kadang-kadang dah bagus dah mak nak dia anak-anak urus. Anak-anak lah kata mak ni dia nak urus harta ayah. Kubur ayah tu, tanah kubur tu masih merah lagi. Dan kadang-kadang anak-anak pun bagus juga. Mungkin dah belajar, ajak mak dia uruskan harta ayah ni. Jomlah mak, kita uruskan harta ayah ni. Lama ayah mati dah setahun lebih dah. Harta ayah tak urus lagi. Mak kata kau ni bapak kau baru meninggal. Tanah kubur masih merah. Syarat tak suruh kita tunggu tanah kubur tu merah ke, hitam ke, biru ke. Yang disuruh bolehkan, segerakan. Bila berlaku kematian, kalau si mati itu memang ada harta, terutama orang tunai, segera uruskan. Jangan tangguh-tangguh, jangan berlengah. Tak kira lah harta ahli ke, harta tak ahli ke, orang tunai ke. Maknanya kalau betul ada harta, segera uruskan. Kita bimbang takut nanti waris akan salah gunakan harta tersebut, terambil, terpakai, terguna atas perkara-perkara yang tak wajib. Ya, jadi maknanya harta pusaka ni segera diuruskan. Jangan bertangguh-tangguh dan jangan berlengah-lengah. Itu yang sepatutnya waris kita buat.